Assalamualaikum, hai semua. Selamat puasa semua. Okey, lagi 2 hari lagi nak raya. Mana pagi ni Acak nak pergi cari buluh lemang pagi ni. Tapi tak bakar ni, bakar besok. Mana nak standby tu, buluh lemang, daun-daun pisang. Buluh lemang pun tak jauh belakang rumah Acak lah. Ada dalam 2 perdu buluh lemang. Hari pun tahun ni Acak buat tak banyak, buat stok makan je. Buat dalam 15 batang, 20 batang macam tu lah. Okey, jom ikut Acak kita cari buluh lemang. Let's go. Ni dia buluh lemang. Kat bawah tu ada sepokok. Tapi pokok belah bawah tu nak mati. Ni ada. Saiz besar ada, saiz kecil pun ada. Oh, banyak bunga durian lah. Biasa kalau buluh lemang ni Acak ambil yang ni ha. Ambil yang muda-muda sikit. Nanti bila masak nak kupas senang. Oh, yang besar tu ni. Wang besar ni. Yang bawah tu besar sangat. Yang belah atas ni okey lah. Kumpul pak. 1, 2, 3, 4. Banyak yang besar batang kena pilih. Nah, ni cantik. Ambil berapa batang? 20? 15? Oh, ni lawa ni. Wah, kalau buang yang besar-besar baru dia naik yang kecil-kecil. Ada lah, ni ya paling kecil lah.
Oh. Okey dah, cukup. Berat batas. Tak boleh, nyamuk banyak. Empuk dah kot. Kata dah berlebih dah. Lagi kita gaji lagi. Ukur. Banyak. Kita gaji. Rasa setahun sekali pakai. Lepas tu lah kita ukur tu. Panjang sangat tak ada, nanti tak boleh nak tutup. Awas sikit lah. Kat ni dah tutup tu tak apa dah molek lah. Kat ni. Sebab daun pisang lagi kan. Daun pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Batang muda ni kena gaji slow. Dia tak ada pecah. Lama. Bawa selesai ni lemang. Nampak batang ni 24 je. Okey. Settle. Cukup dah kot. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6. 16 batang. Ini kita simpan, tak cukup baru kita ambil. Sebab dah besar sangat ni. Tak pilih ambil yang sedang-sedang, yang lawa-lawa. Tak cukup, esok baru dah kita ambil. Ni kita basuh. Lawa.
basuh kita cari daun pisang pula. Lawa bulu lemak nipis je. Bulu muda ni banyak miang. Bulu miang banyak kecap. Okey, settle. Mudah dah siap basuh. Kita ambil daun pisang pula. Takutlah. Satu. Dua. Cukup dah kok. Okey, daun pisang pun dah cukup lah, dah banyak lah. Ni ada sikit. Ni ada 2 pelepah. Kita jumpa besok pula. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi ni tengah siang. Nak bakar lemang. Daun dah siap bubuh lah. Main tadi, buat acak bubuh. Pasal tadi, main tadi, meniaga kat Temeloh. Ni abang acak. Santai kita dah campur sekali. Ada habuk tu. Ni apa tu? Oh ni habuk apa ni? Oh, bubuh beras dalam buluh.
Lain tak balik eh. Kita kerja lagi ni. Tak tahu lah. Biasa ada Mak ni. Aku dia kerja kot. Ada kerja lah tu. Orang gitu kerja banyak. Kerja kontak lah. Mana lah. Mak ni. Baik. Banyak kerja. Jaga kudu, jaga lah. Dia hantar RM2 je. Nak beras dalam ni lambat sikit. Kau boleh tahu. RM2 dah. Semua RM3 dah. Betul lah aku beli lemah aku tindak lah. Dia jual tiap daun pisang apa RM3. Oh. Cuma abang balik RM10 je. Senang tak? Kalau takkan nak makan, nak 10 batang pun ada ni apa. Dah beli bulu. Nak kena cari lagi. Hai, nampak dia deh. Bagi makan lembu. Kambing. Panas dah teh, bubuh ni, dalam ni. Memang termasuknya yo. Oh, bubuh dulu. Memang dah siap ah. Ni dia. Coba. Kawan tu. Nak. Tunggu boleh. Ni satu bekas ni boleh letak berapa lemang? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 eh. 13 batang je satu gelung ni. Lantas. Bang. Macam mata. Tak cukup lagi. Macam mata orang bukan kan. Tadi sini tu. Okey dah siap. Ya lah. Yang plastik nyata tu. Dah. Cukup buluh. Kerau lah. Boleh kerau. Dalam berapa? 2 batang ya. Ambil lah 3-4 pun tak apa. Oi. Jom. Ada orang bagi. Buluh tak cukup. Bantai je. Supaya acak dia tebal lebih semalam. Siap tu. Mana nak kecil sikit ni. Mana ikut. Satu, dua, tiga cukup kot. Jom, kita basuh pula. 4 batang, tak cukup lagi, tak apa, ada lagi buluh. Nak beras banyak lebih ni. Masuk dulu. Okey. Oh, 4 batang tu. No, pakai ton 2. So, Dah dapur tu dia nak masuk ni payuh.
Nah, mak. Ini punya muji. Nak tidur jangan bubuh nak. Nuh. Nak tahu santai. Ada. Nak tambah bilang-bilang. Iya. Dah. Tukar dapur pakai dapur besar. Macam dapur ni boleh berapa banyak. Dia ada berapa semua sekali ni. Ini dalam gelung pun, dalam gelung. Tak kena panah. Apa? Tak apa, dah tutup nanti okey. Dia uap. Dah. Cukup ke mak? Beras lah. Jadi Dia tak cukup pula ah. Ada sikit lagi. dia cari kat Sungai Faham, dia cari sendiri. Orang pen semua tu dia tengok dia. Jadi Sekejap panas. Sibuk ni. Ui. Kemas eh. Macam dia tu, pilihan tu, apa? Apa ni? Okey, settle siap. Kita tunggu pusing-pusing je. Mana? Nak bulat bulu, nak. Tak ni tak muat lagi. Tak kata ni kejap ni dalam 2-3 jam masuk ah. Ni kita check lemak tengok. Dah mendidih dah. Minyak ah. Kalau kerendam tak betul. Tu ha, kain tu Ni ada. kain panas. Ni. Ni tu ada. Kenapa? Oh, ini ha. Apa? Kalau ikut kan 12 bulan lagi. Betul. Oh. Ini berapa? Itu lagi nampak kalau ikut kan insek betul. Kalau tengok insek. Insek ni kan pakai internet tu. Ini mudah. Panas. Kayu dah hasil. Raya ke besok? Kayu. Balik dah kami ya? Balik mana? Landa lah balik ke raya mana tahun ni? Nak raya sana ni.
Mari kita cek pula. Tengok. Oh, dah nak masak dah. Tengok jangan lagi ni masak ni. Minyak-minyak dah. Yang ini daging lembu. Buat apa ni? Buat rendang. Tak tahu lah mak rendang. Jom. Kita cuba buka satu tengok. Nak buka yang mana ni mak? Kita tengok nak buka yang mana. Ni. Ha. Ni. Oh, kecil ni. Aduh, panasnya. Huh. Dah masak dah kot. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Senang ni. Ada buluh muda. Berminyak. Panas-panas. Panas. Allah. Berminyak mak. Yalah minyak ni. Lawa masuk ah. Sedapnya. Mana pisau ni? Orang bekas. Makan sekarang tak boleh puasa. Puasa nanti kita try. Panas kan. Lawa dah ni mak masak ni. Lawa dah. Panas. Yang mau ambil clear bau ni hak clear tu mana okey. Tengok ha. Nampak. Masuk molek ya. Nampak dia pun dah lawa masuk. Nah, tak nak buka ni puasa rumah dia. Ah. Simpan. Makan buku puasa nanti. Rata je masak mak, lawa mak. Berminyak. Lemak ni nak kena lemak baru sedap. Kalau tak lemak. Dah settle. Dah masaklah lemang kita hari ni. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 21 batang. Semua sekali. Dah siap. Ini buat rendang. Alhamdulillah, lemang pun dah settle lah semua, dah masak lah semua. Dengan kesempatan ni, Acak nak mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Terima kasih banyak-banyak yang mana sesiapa Acak, yang komen, yang share, yang like, yang belum subscribe, boleh subscribe. InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya semua. Bye.